Kalau asas itu tidak dibetulkan oleh usahawan, apabila anda bergerak lebih jauh untuk memperbetulkan kesalahan yang ketika anda di stage yang lebih besar, dia akan memerlukan cost dan solution yang lebih parah. Alright, so basically after session dengan Coach Yuremi ni, banyakkan usahawan dia tidak tahu attention to detail. Bukan tidak tahu, dia tidak memahami dengan fundamental yang betul attention to detail di dalam bisnes. Sometimes kita tahu banyak peningkatan kos yang berlaku apa semua, dekat mana sebenarnya asas ataupun fundamental yang perlu kita lihat sebagai business owner untuk kita troubleshoot sebelum benda tu jadi lebih parah. Setiap usahawan sebelum dia fikir dengan lebih jauh, sebenarnya perkara asas itulah perlu dia mahir. COGS dia lah, logistik, marketing, sebagainya lah kan. Semua asas-asas tu perlu tahu sebenarnya tips and trick dia dekat situ untuk dia berkembangkan bisnes dengan lebih salah. Pay attention or you pay the price. Pada business owner di luar sana, akan datang ni akan ada satu program yang dinamakan sebagai Black Code X. Saya merekomendationkan program ni kepada anda di luar sana. Kerana apa? Anda perlu faham dulu the fundamental of the business sebelum kita shout out, kita kompang, kita meletupkan bisnes kita ke next level. Di dalam program Black Code X, anda akan memahami template, cara, practicality, macam mana anda nak bermula sebagai usahawan dengan cara yang betul. Jumpa anda di sana.